Encik Aziz, saya tertarik dengan kenaikan harga silver. So, saya nak tanya, mana lagi untung? Simpan emas ke simpan silver lagi untung? Soalan ni biasa juga saya dapat. Baik Tuan Pan, di hadapan saya ni, Tuan Pan, ini adalah 1 kilo bar. Nilai semasa sekitar RM680,000. Di tangan kanan saya ni pula 1 kilo silver. Nilai semasa sekitar RM16,000. RM680,000, RM16,000. Perbezaan yang ketara. Tetapi mana yang lebih berbaloi? Baik Tuan Pan, kalau Tuan Pan nak menabung untuk jangka masa panjang dan sebagai simpanan kecemasan, emas lebih berbaloi. Sebab emas adalah aset kekayaan yang kalis inflasi, tak ada orang boleh tergugat kalau ada kekayaan dalam bentuk emas. Tapi jika Tuan Pan nak beralih kepada pelaburan yang lebih berbaloi, maka silver sangat sinonim untuk pelaburan. Sebab peningkatan silver pada tahun lepas sekitar 100%, tapi emas meningkat sekitar 50%. Kalau untuk simpanan kecemasan, untuk insurans kekayaan, emas nombor 1. Kalau Tuan Pan ada harta yang lebih dan Tuan Pan nak melabur lebih, maka saya sarankan pilih juga silver. Sebab silver ada market tersendiri. Tuan Pan akan menang silver ni sebab volume dia. Tuan Pan beli silver dengan amount yang banyak, Tuan Pan akan dapat keuntungan yang lebih banyak dengan kenaikan per gram silver itu.